2.6 bilion saya cakap ringkas ya. 2.6 bilion ni bila dia mula-mula meletup dalam surat khabar, kami ahli MT bengang, menteri-menteri sendiri pun bengang. Banyak yang menelpon saya masa tu dalam bulan puasa. Saya panggil menteri-menteri datang rumah saya. Saya tidak nak sembunyi-sembunyi lah. Wahai saya ni bukan orang besar, tapi saya ni agak orang lama sikit. Saya boleh cuik kawan-kawan menteri datang rumah, ataupun saya pergi jumpa dia berbincang. Waktu itu menteri-menteri pun goyah, terkejut ni. Apa benda pula ni? Duit Dato' Najib curi duit 1 MDB sampai 2.6 bilion duduk dalam akaun peribadi dia. Saya kata nanti bukan level kita untuk nak panik macam orang lain. Mari kita pergi jumpa sendiri, tanya sendiri Dato' Najib. Jangan duk khiau di belakang, jangan buat teori di belakang. Mari kita pergi jumpa sendiri. Dia kata macam mana nak jumpa, payah PM tak tahu mana. Itu tak apa, tinggalkan saya. Tak payah appointment. Besok pukul 7 Dato' Najib ada ke tak ada ke, lepas maghrib tolong berimpun di Seri Perdana, saya mengetuai. Bermula dengan 6 orang, 7, 8, 10, 12, 15, akhirnya 32 orang. 32 orang menteri dengan ahli MT. Saya yang bawa tuan-tuan. Dan saya beritahu orang lain semua duduk diam, saya bercakap. Sebab kalau menteri bercakap salah gaya, takut terpecah jadi menteri. Jadi pakailah saya dalam keadaan begitu. Sebab Dato' Najib tak boleh nak pecah apa-apa pun. Waktu tu chairman marah pun tak di-renew lagi. Jadi tak ada hak. Lalu saya tanya Dato' Najib, kami datang, kami nak pada penjelasan. Apa benda ni 2.6 bilion dalam akaun peribadi? Kita nak dengar daripada penjelasan you sendiri. Maka pada malam itu lagi Dato' Najib mencerita kepada A sampai Z kepada kami. Jalan cerita tu sampai hari ni tak berubah-ubah lagi. Cuma Dato' Najib beritahu dia tak boleh nak bercakap kepada semua orang, sebab yang kena serang itu adalah kantung nyawa UMNO itu sendiri. Apa yang berlaku tahun 2008 tuan-tuan, tahun 2008 punya pilihan raya, UMNO tak cukup duit nak kendali pilihan raya. Sebab apa? Waktu itu orang-orang kaya-kaya yang biasa dia support UMNO ni, dia bagi RM1 belah sini, dia bubur RM10 belah sini. Dia dah, kalau dalam Kelantan bagi kengkang lah, ataupun beli insurans. RM1 dia pura-pura bantu juga UMNO, tapi dia bantu juga belah kerajaan yang nak menjatuhkan UMNO tahun 2008. Saya ingat UMNO tak cukup dana nak mengendali pilihan raya. Terpaksa satu orang, tak payah saya sebut nama dia di sini lah, satu orang hamba Allah yang agak kaya di Malaysia Timur sana, tolong bawa duit untuk UMNO nak mengendalikan urusan pilihan raya. Ringkas cerita, lepas 2008 Dato' Najib ambil alih jadi Perdana Menteri. Bila dia ambil alih jadi Perdana Menteri, jadi Presiden, dia tahu sekarang tanggungjawab duduk pada dia. Mana dia nak cari duit nak menghadapi pilihan raya yang lebih besar, kerana dia ditugaskan ambil pada Pak Allah, tambah kuatkan UMNO, jangan bagi jatuh kerajaan. Sebab tu kita reda tukar Pak Allah kepada Dato' Najib nak kuatkan parti, tapi parti ni tak ada duit. Tuan-tuan, dalam UMNO ni saya dekat 30 tahun jadi ahli MT. Kita tak pernah bincang soal duit. Saya 30 tahun ketua bahagian, saya tak ada cari duit untuk nak kendalikan bahagian. Kalau nak pilihan raya, saya minta je dengan Presiden. Saya jadi timbalan Polisi Perhubungan 12 tahun, saya tak pernah cari duit. Kita minta je dengan Presiden, Presiden cari tak mana, kita tak pernah tanya. Itu memang dah sistem dalam UMNO dah begitu. Kebetulan dalam negara kita ni tak ada undang-undang yang kata hal politik, parti duit politik, ini cara, tak ada. Negara kita tak ada undang-undang berkenaan dengan dana politik. Lalu Dato' Najib beri penjelasan dalam kita nak menghadapi pilihan raya 2013 lepas, ya, dalam keadaan bantuan-bantuan ni orang dah tak berapa nak bagi dah kat kita dah pada masa tu dalam negeri, tapi UMNO ni mempunyai sahabat dalam negara, ada sahabat di luar negara. Itu lebihnya kita, lebihnya parti kita ini. Bukannya parti kita ini hanya bersahabat dalam negara, kita juga ada sahabat di luar negara. Maka Dato' Najib beritahu ada pihak bantu kita, ada surat ini akan diserahkan kepada SPRM. Dia hanya akan jawab dalam penyiasatan, dia tak boleh jawab pada soal khabar, tak boleh jawab sembrono tentu pasal. Sebab apa? Orang nak telanjangkan kantung UMNO. Orang kalau boleh nak suruh bekukan duit UMNO itu. Orang kalau boleh nak suruh mati UMNO ni sebelum pilihan raya yang akan datang. Tuan-tuan, kita duk kalut 2.6 bilion. Berapa orang di kalangan kita berfikir 2 tahun lagi kita nak ada pilihan raya? Berapa banyak duit perlu ada untuk menghadapi pilihan raya? Kita bukan saja jaga kawasan UMNO,
222 kawasan. Hak MCA pun kita lah jaga duitnya, MIC pun kita lah, semua pihak yang lain UMNO lah jaga. Walaupun UMNO hanya bertanding bukan 80, 90, 100 kursi, tapi UMNO kena jaga 222 kursi. Tak cukup dengan parlimen, kursi DUN ada 700, 800, UMNO kena jaga. Berapa bilion tu perlu? Orang kata UMNO pakai duit banyak, tandanya kita melanggar undang-undang. Siapa kata langgar undang-undang? Yang langgar undang-undang tu calon yang tak boleh belanja banyak, tapi calon dia bekerja 14 hari je, dia yang kena istighfar 14 raya. Berapa dia belanja? Tapi parti bukan 2 minggu, 2 tahun pada sekarang kita dah kerja, dah buat kursus, dah kena bantu dah parti. Bermakna kita perlu satu dana yang banyak. Lalu orang tembak dana kita, tembak, orang nak besarkan soal isu 2.6 bilion. Hakikat sebenarnya orang nak kantoikan kita, nak tembak kantung dana politik UMNO yang menjaga seluruh kepentingan rakyat Malaysia dan UMNO. Kalau boleh, itu yang mereka nak hancurkan. Lalu keluar fitnah, kata duit itu dicuri dari duit 1MDB. Kita kata fitnah, orang tak peduli. Malam tu saya duduk dengan lawyer-lawyer, macam mana cara nak saman. Orang tulis tu dah bijak, pandai, dia susun ayat yang tak membolehkan kita saman. Lagi kita saman, lagi kita ditelanjangkan. Kita dah serba salah. Tak saman, orang kata kita takut. Nak kita saman, naik mahkamah, kita kena telanjangkan diri kita sendiri. Sedangkan ini adalah soal nyawa kita nak hadapi pilihan yang akan datang. Malam tu kita tanya Datuk Najib, daripada banyak duit ini, adakah habis belanja pilihan raya lepas? Datuk Najib kata tidak. Ada balance? Yes, ada balance. Berapa banyak balance? Kita tanya Datuk Najib. Najib kata saya tak boleh nak sebut angka, tetapi insya-Allah balance yang ada tu cukup untuk kita menghadapi pilihan raya akan datang, mempertahankan kerajaan kita walaupun diasak oleh orang lain.